Cuba korang tengok cincin dekat jari aku ni. Smart kan? Untuk mengetahui korang, ini bukan sekadar cincin biasa. Tapi inilah dia Samsung Galaxy Ring. So kalau korang tanya apa function cincin ni, dia sebenarnya berfungsi untuk pantau pelbagai aspek kesihatan kita lah. Macam kadar degup jantung. Lepas tu dia juga boleh track kualiti tidur kita ni kategori bagus ataupun tidak. Dia ada tahap stres dan lain-lain. Korang boleh akses pelbagai data dia daripada aplikasi Samsung Health. Dan salah satu features yang paling best bagi aku adalah pinch gesture dia. Let's say kalau aku nak snap gambar atau nak tutup alarm masa aku tidur, aku cuma perlu pinch je dua jari aku ni dan dia akan detect gesture tu. Menarik kan? Kiranya kalau kita nak snap gambar lepas ni, kita dah tak perlu beria. Kita just picit je dua jari kita dan dia akan terus snap. And korang tak perlu risau, Galaxy Ring dari Samsung ni, dia memang super ringan. Ia diperbuat daripada material titanium dan overall build quality dia boleh tahan solid juga. Cuma itulah, kalau nak beli, pastikan korang ukur dulu saiz jari korang. Seingat aku, Galaxy Ring ni dia ada sizing bermula 5mm sehingga 14mm dan ia akan hadir dengan 3 jenis pilihan warna, iaitu titanium silver, titanium black dan juga titanium gold. Dan selain dari itu, Galaxy Ring ni juga dia dah siap package dengan charging cable sendiri yang menyokong pengecasan Type-C serta wireless dan bateri ni mampu untuk bertahan selama 7 hari secara average. So macam, menarik tak? Bagi aku, Galaxy Ring ni obviously lebih kepada alternatif lah untuk Galaxy Watch. Dia takkan pernah dan takkan boleh jadi pengganti jam pintar pun. Tapi kalau korang ni sejenis yang pakai jam besi atau jam mechanical, aku recommend je sebab design wise dia serius nampak tempting gila.